Berpuluh tahun wang disakau, wang dicuri, rasuah tinggi. Saya cakap sampai jadi mainan. Pembangkang memang dia lawak soal tata kelola. Now we have proven. Dalam 2 tahun lebih yang lalu, kita rampas balik berapa jumlah? 15.5 bilion ringgit. It's not a small feat. Bayangkan, 15 bilion ini patut dipergi kepada orang tertentu, orang politik di atas. Sebab itu semua kaya-kaya belaka. Rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Hal ini we must be together to save Malaysia from the corrupt and the greedy. Ini barulah ada makna cahaya. Ini di Pawali tiap-tiap tahun kita bagi cahaya, tapi terus gelap. Ya re, mana boleh macam tu. Cahaya ini kebenaran, cahaya ini keadilan, cahaya ini kebaikan. Menolak kegelapan, menolak rasuah, menolak penindasan. Ini arti sambutan di Pawali. Gunakan petani Pabali itu untuk penyatuan kaum. Tapi tuan-tuan tengoklah kawan tuan-tuan seorang itu. Dapat je mic menjerit, dapat je mic menjerit. Dia bagi je mic, kita rasuah tata kelola lah, rampas 15 bilion lah apa benda. Tuan-tuan tengoklah, bagi je mic, habis. Dia buat ceramah politik. 15.5 bilion. Kalau siapa yang dirampas dia tak cerita dengan kita. Cuba dia cerita satu-satu 15 bilion tu dirampas dari mana. Kita pun nak tahu juga 15.5 bilion itu dalam tahun 2 tahun setengah ni. Mana datang hasil tu? Mana 15 bilion tu dia dapat mana tu tuan-tuan? Sebelum ni dia cakap hutang negara dah berkurang, hutang negara dah berkurang, hutang negara dah berkurang. Padahal hutang negara makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sekarang dia cakap ni 2 tahun setengah ni dah dapat rampas balik 15.5 bilion. Mana dia dapat tu? Cuba dia terang kita pecahkan di satu persatu beritahu kita tuan-tuan. Dia kata ada rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Siapa yang ada rumah di London? Siapa yang ada rumah di Australia? Dia jelaskanlah kepada kita tuan-tuan, sebab saya tak tahu. Kalau dia beritahu senang, saya pun boleh beritahu orang lain. Sipolan-sipolan ada rumah di London, sipolan-sipolan ada rumah di Australia. Masalahnya dia hanya buat kenyataan yang umum sembrono, tak tahu siapa-siapa. Ni yang payah ni tuan-tuan. Dahlah gunakan petas di Pabali itu menjadikan petas politik. Lepas tu tak ada cerita siapa ada rumah di London, siapa ada rumah di Australia. Tapi cerita kaya raya sakau wang rakyat lah, rasuah lah, greedy lah, korap lah. Tapi tak tahu siapa dia, ceritalah terus-terang. Kan? Kita mesti bersatu padu ini untuk menyelamatkan Malaysia daripada pemimpin yang korup dan tamak haloba. Kan? Habis itu Bloomberg mendakwa Anwar Ibrahim melarang SPNM menyiasat bekas pegawainya. Apa cerita itu? Dia kata kita rakyat Malaysia kena bersatu padu melawan rasuah. Kan? Yelah, kita setuju tu. Itu bagus. Jadi kalau sebelum dia jadi Perdana Menteri dia cakap begitu, orang memang percaya tuan-tuan. Orang percayalah. Masalahnya sekarang dia dah dekat 3 tahun jadi Perdana Menteri. Laporan Bloomberg mendakwa Perdana Menteri Malaysia menghalang SPRM menyiasat bekas pegawainya. Dia cakap dia nak saman Bloomberg, tapi sampai hari ni dia tak saman. Macam mana orang nak percaya lagi? Itu yang kata Tuan Dr. Mahathir. Anwar ini dalam ketakutan. Segala janji-janji manisnya dulu pada hari ini telah menjadi racun.